Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey. Sebelum tu uh, boleh mula rakam dah kot. Okey. Oh sorry. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi join kita punya sesi untuk perpustakaan untuk kali ni. Okey. Sebelum saya boleh berlanjut, okey, nak tanya, suara saya clear ke? Clear. Okey, boleh dengar. Okey. Okay, kita mulakan sesi pada hari ini. Okey. Saya Faridah binti Jumaatuddin, pustakawan di librarian di Perpustakaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Lebih daripada 10 tahun lah, dah lama lah kat sini. So saya kecil dan besar di Perpustakaan UiM lah. Okey, untuk sesi pada sesi pula dah. Untuk sesi pada hari ini, okey, kita akan dalam bahasa Melayu, dan kalau ada term-term yang satu dua dalam bahasa Inggeris. Macam tu. Boleh ya? Okey. So kalau ada soalan, boleh terus interrupt je, buka mic dan interrupt saya, ataupun boleh juga chat di ruangan chat. So nanti saya punya team akan jawab di bahagian chat. Kalau nak terus interrupt pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Okey. Di akhir sesi ni saya harap pelajar boleh menggunakan perpustakaan digital secara at least boleh guna, cari, tahu cara nak cari artikel, nak cari jurnal, dan apa koleksi yang kita ada. Okey, sebelum itu saya nak tanya, sebelum ni pernah dah masuk portal perpustakaan ke? Belum pun. Belum. Maknanya tak pernah masuk langsung Saya tak pernah masuk lagi. Okey. So selain tu nak tanya, ni first time semua masuk sesi dengan perpustakaan atau pernah masuk sesi sebelum ni? First time Puan. Okey. Okey. Boleh saya tahu daripada program apa? Okey, tak apa. Apa pun saya ucapkan tahniah dan selamat datang ke OUM, sebab katanya mostly ramainya pertama kali yang masuk perpustakaan dan nak cuba guna perpustakaan ni. Okey. Sebenarnya kita cerita sedikit lah tentang perpustakaan OUM. Izinkan saya share slide. Kita perkenalan sikit dengan perpustakaan digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, boleh nampak slide saya? Nampak. Okey. Perpustakaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi ni dikenali sebagai Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi, sempena kita punya penaung pada Open University Malaysia lah, iaitu Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, untuk pada pagi hari ini kita punya agenda adalah saya akan tunjukkan macam mana untuk validate digital library account. Lepas tu saya akan tunjuk macam mana cara untuk mencari buku di perpustakaan, sama ada buku, jurnal dengan printed book. Saya juga akan tunjukkan bagaimana menggunakan discovery service
database dengan iRepository dalam portal perpustakaan. Saya juga akan beritahu apa perkhidmatan yang kita ada, dan kita akan kalau berkesempatan kita akan tunjuk macam mana search menggunakan handphone. Sebenarnya pelajar boleh selain daripada guna PC dan tab atau laptop, pelajar boleh juga menggunakan handphone untuk akses kepada library portal perpustakaan. Okey. Seterusnya berkenaan perpustakaan digital library. Okey. Perpustakaan main campus kita terletak di Menara OUM Kelana Jaya yang boleh memuatkan lebih kurang 70 pengguna dalam satu masa. Okey, perpustakaan Tan Sri Dr. Abdul Sudusi ini telah ditubuhkan pada tahun 2002. Kita juga ada 24 resource center yang ada pusat sumber. Kalau ikutkan kita ada lebih daripada 30 resource learning center, tetapi 24 learning center je yang ada resource center. Maknanya ada pusat sumber kecil di learning center masing-masing. Okey, perpustakaan juga mempunyai telah menerima dan mempunyai CJ ISO 9001-2015 pensijilan daripada SIRI. Okey, seterusnya. Okey, inilah tim yang berada di perpustakaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi di Library, diketuai oleh Puan Azinda Abdul Rahim dan dibantu oleh Encik Syahril, Cik Muhammad Hafiz dan Puan Rohana Hussein. Okey, juga saya Faridah Jumatuddin. Okay, kalau ada masalah berkenaan dengan sistem, boleh terus kontak Encik Bayamin Hanafiah. Berkenaan dengan user education unit, boleh berurusan dengan Puan Hidayati Adila. Okay, kami semua dibantu oleh Puan Siti Noh Fazilah Ismail. Dia akan support kita lah selaku eksekutif di Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi di Library. Okey, kebiasaannya pelajar akan berhubung dengan Cik Syarif, Cik Hafiz dan Puan Rohana sebab bahagian customer service dan reference. Cik Syarif lebih kepada bahagian resource development, pembelian bahan perpustakaan. Okey, seterusnya. Okay, ini antara 24 learning center yang mempunyai resource center lah. Termasuk di Main Kelana Jaya, ada di Shah Alam, ada di PJ, Kuala Lumpur, Bangi. Kita juga ada di utara, selatan, timur dan Sabah dan Sarawak juga. Okey, ni masa operasi kita di main campus lah. Okey, di main campus kita ada 2 waktu operasi, iaitu waktu operasi biasa dan semester break. Kalau ikutkan sebenarnya jadual di operasi biasa dan semester break, bezanya hanya pada hari Sabtu Ahad. So pada semester break kita akan tutup Sabtu Ahad, tapi kalau hari semester biasa berjalan kita akan buka Sabtu dan Ahad. Okey, waktu operasi biasa normal hours kita adalah hari Isnin hingga Khamis 8.30 hingga 4.30, Jumaat 8.30 hingga 12.30 kita tutup pada petang. Lepas tu Sabtu Ahad pada hari minggu sesi biasa kita buka 9 hingga 2 petang. Semester break kita tutup. Public holiday kita akan tutup di masa sesi biasa dan semester break. Okey, untuk learning center kena differ dengan learning center punya operation hours. Okay.
Tapi jangan risau, walaupun kita ada masa operation hours agak terhad, tetapi pelajar pun tak perlu risau sebab kita boleh akses bahan digital library 24 jam setiap hari. Online tak pernah tutup. Okey, setakat ni faham? Faham. Ini antara koleksi yang bahan perpustakaan yang terdapat di Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi lah. Kita ada lebih daripada 20,000 tajuk yang cover multi subjek lah. Kita juga ada conference paper dan thesis yang ada lebih daripada 100 title yang boleh diakses melalui OUM iRepository. Nanti saya tunjuk dekat mana kat dalam portal kita juga ada online database yang kita subscribe dan yang kita open source. Kita ada lebih daripada 190 title e-book dan 55,000 tajuk jurnal, e-journal yang kita ada. Okey, yang boleh diakses 24 jam 7 hari seminggu. Okey, kita juga ada OUM iRepository. OUM iRepository ni adalah academic conference yang ditulis oleh warga OUM dan kita letak dekat dalam iRepository. Kita juga ada audio video collection, itu yang cover multi subjek. Tapi saya rasa sekarang dah jarang pelajar guna audio video sebab dalam bentuk CD So sekarang laptop pun dah tak ada tempat CD. Tapi kita masih ada lagi lah koleksi CD. Okey. Macam saya cakap tadi, kita collection untuk database kita ada yang subscribe dan kita ada juga open database. Okay, yang apa beza subscribe database dengan open database ialah contohnya Springerly, EBSCOhost, ProQuest, Almanhal, SEM Digital, Emerald, Eric, Elsevier, Rational, Skillsoft, Wiley. Dia adalah database yang berbayar yang kita yang OUM subscribe untuk student. Okay. Open database adalah database yang boleh diakses dari luar, tetapi database yang boleh dipercayai. Kita kumpulkan di satu tempat supaya mudah untuk pelajar dapatkannya daripada akses Google je kan. Okay. So kita letak di satu tempat mudah. Okay, nanti saya tunjuk dekat mana Okey, berkenaan dengan penggunaan perpustakaan. Okey, pelajar yang register automatik, dia adalah pengguna perpustakaan. Jadi tak perlu lagi untuk register, hanya selesaikan melalui MyVLE, terus boleh akses digital library. Okey, pelajar juga dibenarkan untuk membuat rujukan di perpustakaan berhampiran dengan rumah. Contohnya kalau pelajar di OUM Kelantan, mungkin rumah berhampiran dengan Universiti Malaysia Kelantan, boleh je buat rujukan di UiTM Kelantan atau Universiti Malaysia Kelantan. Hanya perlu membawa student card, tetapi pelajar tak boleh pinjam bahan di sana. Perlu membuat pinjaman melalui perpustakaan. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, ni antara ni adalah seperti yang kita tahu, OUM adalah gabungan 11 universiti awam di Malaysia, iaitu UM, UKM, USM,
UIA, UPM, UUM, UTM, UITM, UC, UMS dan UNIMAS. So pelajar pelajar kelebihan pelajar OUM adalah pelajar kita dibenarkan untuk masuk ke universiti berkenaan hanya dengan membawa student card sahaja untuk masuk ke dalam perpustakaan dia untuk membuat rujukan. Tidak perlu lagi membawa surat pengesahan pelajar, hanya bawa student card sahaja. Okay, kita juga ada 4 universiti swasta lain yang kita ada kerjasama juga, iaitu UNITED, MMU, UniKL dan UTP. Okay. Okey, ni pinjaman pelajar. Okey. Setiap pelajar dan setiap warga OUM, tak kisah di mana pun, sama ada di kampus atau learning center, pelajar dibenarkan untuk meminjam 5 bahan dalam satu masa dan satu tempoh pinjaman adalah 30 hari. Okey. Contohnya kalau pelajar dah pinjam 2 buku di learning center, pelajar boleh request lagi 3 buku daripada main campus. So total dalam setiap akaun adalah 5 bahan dalam satu masa. Okay, pelajar juga dibenarkan untuk membuat pembaharuan pinjaman atau renew sekali. Maksudnya kalau dah pinjam 30 sampai tarikh due date, masa buku tu masih diperlukan dan tiada orang booking untuk buku berkenaan, so pelajar dibenarkan untuk renew 30 hari lagi. So tambahan lagi 1 bulan. Okey. Takat tu faham? Boleh ke? Okey, saya teruskan. Kalau tak ada apa-apa, okey. Kita juga mengenakan bayaran denda 50 sen untuk satu buku untuk satu hari. Mana kalau 5 buah buku satu hari jadi RM2.50. Okey, andai kata buku hilang, pelajar akan dikenakan replacement cost bernilai harga buku berkenaan plus tambah dengan processing fee RM25. Okay, kalau harga buku RM500, so tambah dengan processing fee RM25, sama dengan RM525. Okay. Kita seterusnya adalah ini antara perkhidmatan yang terdapat di perpustakaan lah. Okay, information skill workshop adalah bengkel yang seperti tuan-tuan dan puan-puan hadir ni lah. Kita panggil information skill workshop. So kita information skill workshop ni berkatalah selepas sesi ni pelajar rasa perlukan lagi ni, boleh je email kita untuk buat one to one, face to face, boleh face to face ataupun boleh buat one to one Gmeet. So maknanya sorang-sorang je, tak ada kawan-kawan yang lain. Asal pun nak buat secara berkumpulan untuk buat request untuk buat berkumpulan sama-sama kawan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Just email kita. Okay. Selain tu, kita juga ada menyediakan perkhidmatan. Macam saya cakap tadi, kita ada buat renewal untuk sekali. Maknanya 30 hari tambah lagi 30 hari. Okay. Kita juga ada buat perkhidmatan tempahan jika bahan berkenaan sedang dipinjam oleh pelajar lain, so pelajar boleh reserve bahan berkenaan. Bentar ya. Okay, sorry. Kita juga ada perkhidmatan dokumen delivery service, inter-library loan dengan intra-library loan. Okey, sebenarnya 3 servis ni adalah pelajar dibenarkan untuk meminjam bahan daripada perpustakaan ni.
lain seperti IPTA dan IPTS lain jika bahan berkenaan tiada dalam koleksi Tan Sri Abdullah Sanusi. Okey. Cuma beza dia adalah beza dokumen dengan Inter adalah dokumen delivery adalah artikel dalam bentuk website ni dalam bentuk PDF lah. Interlibrary loan lebih kepada buku fizikal. Okey, beza Inter dengan Intra pula. Inter dengan library luar, Intra buku dalam buku OUM tu sendiri, mana OUM main campus dengan learning center. Nanti saya tunjuk macam mana servis Intra library loan ni. Pelajar boleh request melalui portal sahaja. Mudah. Okey, seterusnya ni antara perkhidmatan, ni antara facilities yang terdapat di OUM main campus lah. Kalau pelajar yang ada berkaitan dengan main campus, bolehlah datang dan cuba kalau misalnya kata outstation dekat sini pun boleh singgah lah. Kita ada self drop machine, kita ada boot drop, kita ada photocopy machine, kita ada Carol, kita ada reading area dan computer area. Okey, yang best pasal book drop ni, pelajar boleh pulangkan buku 24 jam 7 hari seminggu. Kita memang tak tutup walaupun public holiday. So pelajar tak ada alasan sebenarnya untuk tak pulang buku kalau kata public holiday. Sebab book drop ni, pelajar just drop, sistem akan terus auto detect pemulangan buku pelajar. Okey, setakat ni sedikit berkenaan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, ni maklumat penting yang pelajar perlu simpan lah. Pelajar boleh dapatkan, boleh bertanya atau boleh WhatsApp, boleh juga Telegram, boleh email, semua melalui channel-channel yang ada ni lah. So kita juga minta pelajar untuk follow kita di Facebook, di Instagram, dan boleh juga subscribe kita punya OUM Digital Library YouTube. Sebab dekat dalam YouTube biasanya kita akan di situ kita upload cara nak validate bahan, cara untuk mendapatkan akses perpustakaan, akses untuk artikel, jurnal, sebenarnya ada di YouTube. Okey, kita suruh minta pelajar untuk subscribe Facebook dan Instagram sebab kebiasaannya kita upload kalau cuti, berkaitan cuti, kita aktif di media sosial. So pelajar juga boleh menggunakan media sosial untuk berhubung dengan kita, tak ada masalah. Okey, itulah sedikit berkenaan dengan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, saya nak teruskan dengan menggunakan portal perpustakaan untuk macam mana nak login portal perpustakaan. Okey. Sebab first time kan, tak pernah, mungkin ada yang dah pernah masuk dan ada yang dah pernah masuk. Okey. Macam mana nak guna nak access Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi? Okey. Klik My OUM. Biasanya dia akan suruh masuk username dengan password. Okay, masuk username dengan password. Bila masuk username dengan password, dia akan keluar My OUM page ni lah. So, klik dekat Digital Library. Okey, bila klik dekat Digital Library, dia akan masuk ke portal perpustakaan. Okey, pertama perlu tengok betul tak nama masing-masing kat atas ni. Okey, so ni lah portal perpustakaan. Okey, banyak. Kalau tengok macam
banyaknya ada apa kat portal pustakaan kan. Okey, cuma sebenarnya bila selalu guna nanti dah terira dah pandai, dah tahu. So sebenarnya kita menggunakan satu tempat untuk mencari bahan. Okey, kalau kita tengok, kita ada Discovery Service, kita ada iRepository, kita ada DAS Catalog, Database, e-news dan Publication Finder. Okey, sebenarnya Discovery Service ni adalah gabungan semua yang lain ni. Dia jadi Discovery Service, dia cari di satu tempat. Okey, bezanya dia okey. Discovery Service dia akan cari di semua tempat yang ada. Okey, kalau iRepository dia akan cari dalam iRepository saja. Kalau DAS Catalog dia akan cari buku printed saja. Kalau database dia akan cari database saja. Kalau Publication Finder dia akan cari jurnal. Tapi kita kena tahulah tajuk jurnal. Kadang-kadang lecturer bagi tajuk jurnal boleh terus direct ke Publication Journal. Okay, tapi untuk hari ni saya nak tunjuk Discovery Service sebab lagi mudah kita cari. Dia menggunakan konsep Google yang kita cari bahan di satu tempat saja. Okay, sebagai contoh, klik kat Discovery Service, masukkan contoh sekarang ni tengah musim Boolean. Okay, saya termasukkan keyword Trash Management. Okay, so saya klik search. Okay, bagi pertama kali kebiasaannya memang pelajar perlu klik log in with your OEM mail ID. Okay. So dia akan terus masuk ke portal pustakaan Discovery Service punya bahagian. Okay. So kita akan dapat hasil carian di bawah. Okay. Kita ada buku, kita ada buku, okay, kita ada artikel jurnal. So dicampur, nampak? Kita ada e-books. So untuk membezakan dia adalah dengan kita tengok. Okay, andai kata okay, ni dekat Discovery Service Discovery Service dia campur semua buku, printed, e-book. Okay, macam mana nak tengok, nak bezakan buku E dengan printed? Okay, contoh buku E ni e-book, dia tulis satu, dia tulis e-book, satu dekat access option PDF untuk dapatkan tag PDF lah. Okay. Kalau buku printed, dia akan tulis, okay, macam ni buku books, dia akan tulis status buku tu available ke tidak, location di mana dan code number buku ni. Maknanya buku ni buku printed. Okay, macam saya cakap tadi, walaupun buku ni berada di main campus, tetapi kalau pelajar yang berada di learning center nak pinjam buku ni, pelajar boleh request buku ni dihantar ke learning center masing-masing. Contoh, buku Comprehensive Trash Management. Okay. Pelajar klik dekat option bawah, book request send to by learning center. Okay, kalau perasan tadi saya cakap intra-library service kan? Service intra-library book kan? Okay, inilah servisnya yang pelajar boleh request buku di dalam OEM tu sendiri untuk dihantar ke learning center masing-masing. Contoh, klik je dekat book request send to my learning center. So dia akan keluar form, pelajar perlu isilah. Contoh, pelajar ada pelajar di Seberang Jaya,
Kalau ada pelajar di Subang Jaya, klik je dekat Learning Center Subang Jaya, masukkan nama. Okey, contoh macam saya letak nama, masukkan nombor IC, masukkan nombor, okey, nombor handphone kena masuklah sebab kita akan call melalui handphone number dengan email address. Kena betul. Masukkan email address OUM lah supaya mudah untuk kita tahu pelajar memang confirm pelajar OUM lah, sebab kita pernah ada kes pelajar daripada Universiti Malaysia Sarawak kalau tak silap cuba untuk pinjam menggunakan kita punya, tapi bila kita check nama pelajar tak ada dalam database kita. Okay. So pelajar masukkan nama, nama tajuk buku semua tak perlu sebab dia ada auto, just klik submit. Okay, ni kena baca lah. Biasanya kita ambil masa 3 hari bekerja, perlu menjawab soalan untuk confirmation sebab kita pernah ada terima dulu pelajar dia kata dia main klik-klik je, dia cuba sebenarnya dia tak nak pinjam pun. So betul kita ada untuk confirmation email. Just klik submit. Klik submit. So kita akan dapat kopi lah buku yang kita nak pinjam. Okey, setakat ni boleh. Untuk buku printed, boleh faham buku printed dengan intra-library loan. Okay, saya ulang sekali lagi. Masukkan keyword, so dapat hasil carian. Okay, kalau untuk buku printed, dia akan ada available main campus code number lah. Kalau dia akan access option, terus PDF macam tu. Okay, so ni saya nak tunjuk buku dulu yang printed. Jadi book request send to my learning center, lepas tu isi form dan submit. Okay, masalah. Satu lagi untuk buku E. Untuk buku E pula, pelajar boleh terus dapatkan printed pula, boleh dapat full text dengan klik je dekat PDF full text. Okay, kita cuba So pelajar boleh dapat buku sama je, cuma dalam bentuk elektronik. Dia ada cover page, ada verso page, ada title page, ada pertulan 128. Okey, saya kata kalau nak baca buku surat 58, masuk je page 58, enter. So dia akan pergi ke page 58. Okey, kalau kita tengok dekat sebelah ada table of content pada buku berkenaan. Okey, pelajar boleh download buku ni secara penuh, pada satu buku ataupun by chapter. Okay, kalau pelajar download full dia ada dua, full ebook dengan chapter only. Kalau full ebook, buku ni hanya boleh diakses selama 14 hari saja. Selepas 14 hari, buku tu akan hilang daripada PC kita. Maknanya tak boleh buka dah. So kalau nak pinjam balik, kena download balik. Boleh pinjam, tak ada masalah. Boleh, tapi kena download balik. Tapi kalau kita download per chapter, contoh kita nak download chapter, dia ada banyak chapter. Contoh kita nak download chapter 3, klik je dekat chapter 3, klik je download. So kita akan boleh,
kena faham setiap database dia lebih kurang cara pencarian. Cuma beza dia interface dia. Kadang-kadang dia ada letak table content tepi belah kanan, ada yang belah kiri, ada yang letak atas, ada letak bawah. Cuma basic dia lebih kurang sama. Function dia lebih kurang sama, cuma interface dia berbeza dia tak. Okay, satu lagi, kalau tengok letak download limit ni, setiap database ni ada berbeza-beza kerana dia mengikut kepada publisher, license yang diperolehi lah. Okay, kalau macam S4 dia limitkan 100 page per session. Okay, kena faham per session. So, bila kita dah download 58, so untuk hari ni kita ada baki lagi 42 page untuk sesi ni. Andai kata kita nak download session nak download chapter keempat dan kelima, kena log out dan log in balik. Okay, contoh kalau nak download. Okay, so dia akan terus dapat dalam bentuk PDF. Okay, yang download per chapter, kita boleh save terus dalam laptop dan dia takkan hilang walaupun selepas 14 hari. Ni sampai bila-bila selagi kita tak delete, dia takkan hilang. Okay, beza dia dengan full download, dengan chapter download. Okay. So saya dah download tadi, so ada dah 58 kat sini. So, katalah saya nak download chapter ni, saya ada limit 42 lagi lah, dia beritahu. Ada, sebab tadi dah 58, so baki ada 42 je, saya boleh download. Okay, so kalau saya nak download, saya boleh download lah. Okay, setakat ni boleh faham? Okay, satu lagi apa yang menarik menggunakan portal perpustakaan untuk cari bahan adalah ada sediakan terus citation. Jadi pelajar tak perlu risau untuk buat citation. Okay, boleh klik je dekat bahagian yang ada lambang macam ni. Klik. Okay, OEM menggunakan APA 7 edition, APA style. So boleh je copy terus masuk dalam assignment. Okay. Okay, setakat ni okay ke? Diam je. Okay. Okay. Okay, kalau kita tengok tadi, masa kita cari kat depan ni, dia campur kan. Buku printed, buku so macam banyak kan. Okay, sebenarnya kita boleh limitkan dia kepada bahan yang kita nak. Contoh kalau nak e-book saja, klik je dekat source type, kita boleh filterkan dia. Kita klik je dekat source type, kita buat, misalnya kata nak artikel je kan, kita klik je dekat artikel, dia rumit je dia. Dia akan hasil carian hanya artikel sahaja. Okay, semua artikel je. Okay, sama juga untuk artikel. Kalau nak access, just klik PDF. So akan dapat artikel full text. Pelajar boleh download, boleh copy. Okay, untuk yang PDF, yang artikel, memang boleh simpan terus, dia tak hilang. Boleh download dan simpan terus, tak ada limit. Macam buku tadi di limit berapa page kan. Okay, tapi untuk artikel dia tak ada limit. So boleh download berapa banyak, satu hari nak download, satu session nak download pun tak ada masalah. Okay, boleh klik download dan juga ada citation. So pelajar boleh je copy citation masuk dalam sana. Okay.
artikel. Okay. So kalau pilih akademik dia saja. Ataupun kalau kita kata nak kalau nak buku saja, klik dekat buku saja. Kalau nak e-book saja. Dia akan bagi buku je lah. Okay. Sama juga pun ada citation, so boleh guna, boleh ambil dekat ni untuk copy dan masuk dalam assignment. Okay. Ini pencarian di discovery service. So discovery service dia akan cari di semua dicampur. Printed, elektronik, tapi kita boleh sort lah. Cuma kalau kita tak pilih, dia akan cari di semua bahagian. Maknanya dia cari printed, dia cari dia cari artikel, jurnal, semualah dia cari. So kita akan dapat banyak lah hasil cara ni. Selain itu, kita juga boleh setkan tahun bila kita nak. Bahan yang kita nak tu masa kata nak 5 tahun terkini. So kita boleh klik dekat past 5 years. So dia akan cari, dia akan bagi hasil carian hanya 5 tahun terkini. Tahun 2025. So 5 tahun terkini lah. Yang lama-lama tahun 80, 90 semua tu dia tak keluar lah. Okay. Banyak memang all time lah. Okay. Setakat ni okay ke dengan discovery? Printed beza dia. Okay. Kalau okay, tak ada masalah, saya nak tunjuk. Okay. Back balik. Pergi kat digital library. Okay, saya nak masuk balik ke portal ni sebab saya nak tunjuk database. Yang, okay, kalau kita tengok kat database yang bagi channel kat sini, database ni kita letak, sebenarnya kita ada banyak database yang kita subscribe, tapi kita letak dekat sini database yang selalu digunakan oleh pelajar, popular lah, yang popular digunakan pelajar. Okay, kalau tengok sebenarnya kita ada banyak lagi database kat resources ni, kita banyak yang kita subscribe, ada banyak lah. So nanti pelajar boleh tengok mana artikel. So kalau masa kata guna discovery tadi, dicari semua dalam semua database yang ni. Ada satu tempat. Tapi bila dah selalu guna nanti, kita ada, mungkin kita ada favorite database yang kita nak. Contoh macam Emerald, ProQuest je. So kita nak masuk direct. Kita boleh je masuk direct terus ke database berkenaan. So hasil carian hanya akan cari dalam database berkenaan sahaja. Contoh Emerald. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana Emerald. Saya nak tunjuk. Okay, yang ni yang open access. Open access ni pelajar boleh dapatkan, boleh klik je dan boleh dapat download dan teruslah. Yang antara yang glamour open access adalah AJODN ni. So nanti boleh tengok lah. Okay, so ni saya nak tunjuk yang dekat depan tadi. Okay, database.
Mesti cakap kita ada banyak database yang kita subscribe, tapi yang biasa pelajar guna adalah Emerald Management. Okay, masuk dekat Emerald Management, klik search. So dia akan terus ke database Emerald. Database Emerald. So hasil carian dia akan cari dalam Emerald Insight saja. Dia tak masuklah dalam database Xavier ke tadi tu semua ada tak cari. Dia cari dekat Emerald Insight saja. Okay, sebagai contoh, kita guna keyword yang sama. Kita klik dekat yang search ni, kita masukkan contoh ni, kita masuk effective stress management. Okay. Klik dekat ni. Okay. Dekat Emerald Insight ni, kita pun sama macam yang dekat discovery tadi. Kita boleh set kita nak format dalam bentuk apa. Sama ada kita nak artikel jurnal je ke, atau kita nak book je ke, nak book atau book chapter. Okay, biasanya kalau dekat Emerald Insight ni pengguna cari jurnal artikel lah. Okay. So kita klik kat jurnal artikel, kita akan dapat 40. Kalau tadi bila kita tak tag, kita tak klik, kita dapat 66 kan. Tapi bila kita klik dekat jurnal artikel, so ada 40 artikel berkenaan dengan effective stress management dalam Emerald. So pencarian tu lebih spesifik dan lebih kecil lah. Okay. Kalau kita tengok mana untuk database Emerald, macam mana nak tahu artikel tu kita boleh dapat full text atau yang library subscribe atau tak. Bukan semua artikel dekat dalam Emerald ni yang kita subscribe. Okay, cara untuk tahu, untuk dapat ni, okay, kalau perasan laman troli. Okay, kalau laman troli ni maknanya kita tak subscribe. Maknanya dia suruh kita beli. So masuk dalam troli lah, macam kita shopping kat pasar raya tu kan. So dia suruh letak dalam troli lah. So beli. Okay. Tapi kalau yang dia tanda right, maknanya itu adalah artikel yang kita dah bayar dan kita dah langgan. Maknanya kita dah bayar lah. So pelajar boleh dapatkan artikel ni secara full text. Okay. Boleh je terus klik dekat PDF full text ataupun klik dekat tajuk. Okay. Mana-mana pun boleh. So kalau klik kat PDF full text, terus dapatlah artikel ni. So boleh download. Terus download dan save dekat dalam kita punya PC lah. PC ke laptop ke. So jadi bila kita ada masa nak baca balik, so kita boleh bacalah without ada internet access. Tak perlu ada internet access. Bila kalau dah download, tak ada internet access pun dah boleh baca. Okey. Boleh ikut untuk Emerald. Ya, ataupun boleh klik dekat, kalau tak nak klik dekat PDF, boleh klik dekat tajuk. Itu sama. Okey. Boleh. Okey. Kalau dia nak artikel, kalau nak buku, klik je dekat buku. So, dia akan bagi buku lah berkaitan dengan stress management. Tapi semua buku ni kita tak subscribe. Okay, andai kata tiba-tiba buku yang kita tak subscribe ni pelajar rasa nak pinjam. Tadi kan saya cakap kita ada servis interlibrary loading. Pelajar boleh cuba untuk request dekat
interlibrary dengan cara okey, kasi balik kat depan, scroll dekat bawah, kita ada interlibrary loan service. Okey, ataupun document delivery service. Kalau artikel dekat document delivery service, kalau buku boleh klik dekat interlibrary loan service. Klik je dekat interlibrary loan service. Request ni, kita isi form ni. Klik. So kita akan dapat kopi lah pada respon ni nanti. Okey, masukkan title buku ni. Okay, macam contoh buku ni tadi. Contohnya buku mana yang kita nak adalah kopi tajuk buku. Tajuk buku. Kalau tahu dia punya penulis, masukkan nama penulis lah. Kalau tak tahu, tak apa. Yang penting masukkan ISBN. Tajuk buku dan ISBN. Itu penting. Tadi ada tahun 2021 kan. Masukkan. Okay, masukkan. Yang penting masukkan ISBN. So, klik next. Kalau tak klik ni, start dash je. Next. Okay. Ni, form ni disetkan untuk terus 5 buah buku. Jadi, pelajar tak payah isi. Okay, kalau misalnya kata ada satu buku je, next je. Sampai dia masuk nama pelajar. Masukkan nama. IC number, nombor telefon sama lah macam tadi. Lepas tu nak hantar ke learning center mana. Contoh ke JB. Okay, yes, dan submit lah. Okay. So, kita masuk lah. Okay, so nanti kita akan tim kita akan terimalah request. So akan menghubungi pelajar berkenaan sama ada buku ni ada atau tak, dapat atau tidak. Sebab kita akan check lah dekat mana. Kalau ada yang dekat library lain yang berdekatan nanti, kita akan pinjam kan, dan kita akan hubung dengan pelajar lah menggunakan servis interlibrary. Kalau artikel, boleh saya cakap tadi, guna document delivery form. Sama je, cuma ni artikel, ni buku. So, boleh klik kat dia. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh. Okay, boleh guna library lah kan? Basic dia dah boleh guna kan? Okay. Boleh. Daripada selain daripada database Emerald, Isi nak tunjuk database yang selalu pelajar guna juga. Antara yang selalu digunakan adalah ProQuest database. Okay, klik search. So, dia akan masuk ke database ProQuest. So, carian dia sama macam yang saya cakap tadi. Dia akan cari dalam database ProQuest sahaja. Database berkenaan sahaja. Okay, boleh masukkan contoh efektif data efektif
Practice stress management. Okey. Sudah jadi. Okay, kalau kita tengok sebenarnya kita boleh pilih kalau kita nak peer review saja, full text dengan peer review, kita klik je full text dan peer review. So dia akan bagi hasil carian yang lebih kecil. Bila kita klik peer review 20 je hasil carian. Full text saja. Okey. Satu yang bestnya pasal ProQuest adalah kita boleh download terus. Okay, misal kata kalau kita nak artikel yang pertama, kita boleh je klik dekat full text PDF. Kita akan dapat download lah, boleh terus download. Okay, sama juga macam yang tadi, download boleh save terus dalam kita punya PC, tak masalah. Kita pun ada site, kemudahan untuk citation. Jadi pelajar boleh je copy dan masuk dalam assignment. Satu lagi bestnya ProQuest, dia bagi, bila kita pilih tajuk ni, dia akan bagi artikel lain yang berkaitan dengan apa yang kita cari. So kalau kita berkena, kita boleh pilih lah dekat sebelah suggested resources. Okay. Okay, satu lagi yang best pasal ProQuest, kalau perasan ada ditulis 3 on web of science, ni 15 of web of science. Ini bermaksud artikel yang di artikel ni ada 15 macam ni, maknanya ada 15 artikel lain yang menggunakan artikel ni sebagai reference dia. So boleh klik dekat link perkataan, so kita akan nampak apa artikel-artikel yang menggunakan artikel tadi sebagai rujukan. Okey. Kalau nak boleh try lah buka budak yang dekat citation ni. Okey. Boleh? Dekat ProQuest. Di ProQuest ni antara yang ni lah. Selain itu, nak tengok thesis. Thesis dengan dissertation dekat ProQuest. Okey, pun boleh. Klik dekat, selalunya ProQuest ni pelajar pengguna suka untuk cari thesis, dissertation, thesis. Okey, boleh klik je dekat, kalau tadi dia cari dekat semua. Okey, so kita nak cari dekat dissertation dan thesis saja, kita klik je dekat dissertation, thesis, kita masukkan keyword. Okey, search. Jadi dia hasil carian ni kita dapat dissertation and thesis ada 20. So kita boleh download full text lah. Okay, best dia ProQuest dekat depan-depan dia dah ada dah citation. So boleh copy dan terus edit. Okay, klik je dekat full text. Okay, so boleh dapat full artikel yang kita nak ni, so boleh download. Okay, satu lagi kalau perasan, tapi tak semua
dekat ProQuest, dia ada research assistant. Maksudnya dia ada AI yang boleh tolong kita untuk dengan bahan yang kita pilih ni. So kita boleh tanya dekat service research assistant ni berkenaan dengan artikel ni. Kalau kita nak tahu apa-apalah berkenaan dengan artikel ni. So kalau kita nak, bolehlah klik describe important. So dia akan dapatkan lah jawapan. Dia akan beritahu lah berkaitan dengan artikel yang kita, bukan, thesis yang kita pilih ni, apa important konsep dia. In a woman, so memudahkan kita lagi lah untuk tengok sama ada dissertation dan thesis ni sesuai tak dengan apa yang kita nak. Tapi tak semua hasil carian di ProQuest ada. Ada yang ada, ada yang tak ada. Kalau ada, dia akan keluar bila kita klik dekat PDF. Okay. Boleh untuk dissertation and thesis. Okay, itu hasil dissertation and thesis lah. Okay. Boleh? Tu selain, kalau tu saya nak ke portal perpustakaan balik semula. Nak tunjuk iRepository. Okay, kita tengok ada banyak. Okay, salah satu dia iRepository. Kita klik iRepository untuk cari contoh education. Berkaitan dengan education, klik search. Proceed to library OUM. So dia akan masuk ke iRepository. Okay, iRepository ni hanya student dan staff OUM saja yang boleh masuk. So dekat dalam ni semua adalah hasil warga OUM. Okay, contohnya kita nak tengok yang pertama ni, klik je dekat tajuk dia. Oh, yang ni dia tak ada teks. Klik tajuk, lepas tu dia akan ada lah. Boleh download ataupun boleh preview. Ni semua yang warga OGM ni lah. Untuk iRepository. Dalam iRepository. Okay. Kalau di katalog, klik je kat TSDS katalog, klik je. Oh, tak boleh masuk. Okay, kita tengok. E-news ni dia lebih kepada berita lah. Paper bernama Berita Harian. Contoh
boleh klik doktoran cari dalam berita harian. Kita nak cari sekarang tengah banyak kes bully kan. Okay, contoh klik dekat search, so dia akan bagilah hasil cara untuk bully. Kita boleh tengok lah yang mana kita nak contoh. Kita dapatlah surat khabar 23 Oktober 2025 oleh siapa-siapa. Okey lah. Okey, kalau kita tengok ada publication finder. Okey, publication finder ni sama je dengan dekat discovery service ni. Cuma beza dia, publication finder ni dia kita kena tahu tajuk jurnal. Kadang-kadang ada lecturer dia bagi tahu dia nak artikel dalam jurnal contoh Journal of Education Learning. So klik search, dia akan cari tajuk jurnal. So kalau nak guna publication ni, kita kena tahu tajuk jurnal tu. Bila tahu tajuk jurnal, dia akan cari education. So dia akan Journal of Education and Learning. Okay, klik dekat untuk dapatkan full text, dia kata klik dekat EBSCO Open Access Education. So klik. Biasanya bila tu so kita kena tahulah kita nak cari yang volume berapa. Contohlah kalau kita nak volume 14 nombor 1, klik dekat volume 14 nombor 1. So dia akan bagilah tajuk-tajuk yang ada dekat dalam volume 14 nombor 1. So, kita boleh download lah dengan klik PDF dekat PDF ni. So akan terus dapat lah artikel berkenaan. Cuma kalau publication finder ni memang kena tahu tajuk jurnal. Dia tak macam dekat discovery tadi. Kalau discovery tajuk kita bisa kata kita tak tahu tajuk jurnal, kita just masuk education learning pun dia akan cari. Dia tak semestinya publication Journal of Education Learning. Dia akan cari semua yang ada education learning. Okey, setakat ni boleh? Ada soalan? Okay, ada soalan lagi? Selain tu, so setakat ni boleh kalau nak cari bahan di perpustakaan? At least tahulah, nampaklah boleh cari kat mana kan. Lepas tu dapatlah beza printed, buku, jurnal. Boleh beza kan? Okay, sekejap. Baca saya cakap tadi. Nak tunjuk guna mobile.
Boleh nampak tak? Sekejap Abang P, abang cari, boleh nampak tak? Boleh? Sekejap Okey, kalau guna mobile, sama juga. Ni kita buat video lah. Kalau searching menggunakan handphone. Maksud dia akan keluar hasil sama. Cuma bila guna handphone dia lagi minimize lah. So klik dekat digital library. Bila klik kat digital library dia akan masuk ke my OUM. Sama je hasil carian. Kita akan buat default terus discovery service lah sebab dia akan cari di semua tempat So masukkan keyword, macam ni kita masukkan early childhood. Dia akan bagi hasil carian lah. Kita cari early childhood. Sama juga cakap ada buku. Dekat belah kiri ada untuk limitkan dia lah kepada nak pilih full text, pilih tahun, lepas tu source type sama ada nak academic journal. Sama je macam dalam PC dan laptop, cuma dia lebih minimal, dia compress. Boleh klik. Dia dapat PDF, so boleh dekat bawah boleh klik PDF full text untuk dapatkan artikel pilihan. So boleh baca sambil-sambil tengah tunggu, kalau suami tunggu isteri shopping, isteri tunggu suami shopping ke, bolehlah baca sekejap tu boleh nak hantar ke, nak download terus, nak hantar ke email ataupun nak hantar ke kawan pun boleh. Sekejap. Apa macam ni? Oh, okay. Peer review artikel. Peer review artikel Okay. Peer review artikel. Untuk dapatkan peer review artikel, okay, boleh klik dia dekat dalam database mana-mana je ke atau ada spesifik database? Okay, saya tunjuk dekat dalam discovery dah senang. Contoh stress management tadi. So, klik search. Okay, kalau nak artikel kan, artikel dekat atas ni, klik je peer review. Lepas tu source type, ambil je academic journal. Klik apply. So hasil carian dia akan jadi academic journal, tajuk stress management yang peer review saja. Okay. So boleh tengok. Boleh download. Boleh download. Okay, tu kalau kat dalam stress, kalau dalam discovery service, menggunakan discovery service lah yang dekat depan tu, yang dia akan carikan semua tempat.
klik dekat peer review dan pilih academic journal. Okay. Kalau dekat dalam database spesifik, pastikan klik dekat dekat peer review. Dia memang ada function untuk klik dekat peer review. Ambil full text, ambil peer review. Kalau kat dekat ProQuest. So klik search. So dia akan hasil carian hanya yang ada peer review dengan full text saja. Okay, so untuk download sama lah macam tadi. Okay. Okay, boleh? Ada soalan lagi? Kalau tak ada, mereka boleh je try kita punya database lain sebab ada. Kalau untuk Islamik boleh guna Al-Manhal. Kalau IT boleh guna Spinning, InfoScience. Sebenarnya dia interface je berbeza tapi dia punya function still sama, searching. Lepas tu kena source type tu kena pilih lah kita nak apa. Okay, ada student Islamic Studies tak? Kalau ada Islamic Study Al-Manhal punya library, Al-Manhal punya database dia pun menarik. Okay. Just klik kat Al-Manhal, klik search. Okay. Kalau bisa kata pelajar jumpa tengah-tengah searching tu jumpa dia ni, jangan terkejut. Hanya pergi ke page, tutup dia ni, pergi ke page yang portal library ni, reload je this page. Okay, pergi balik dekat database, pilih balik database yang mana kita nak. Okay, klik search, dia akan masuk balik. Okay, dia jadi macam tu sebab lebih daripada 10 minit. Tu OEM punya setting. Bila ada lama dia lebih daripada 10 minit, dia akan auto log out. Okay, itu dalam Al-Manhal punya hasil database lah. Al-Manhal ni memang Islamik lah. Dia seronok sebab kalau kita klik dekat tajuk, dia ada provide translate. Okay. Dia artikel kat dalam ni ada yang dalam bahasa Arab, ada bahasa. Tapi dia ada function untuk translate. So highlight je, nanti dia akan keluar. Boleh translate. Okay, so kalau nak translate, nak guna sini tu, kita kena sign up. Okay, macam saya memang dah auto sign up. Saya letak email OEM dengan password OEM supaya mudah lah. Kalau letak nanti kan susah nak ingat kan. Kita dah guna translate, just contoh dia keluar, so kita translate. Kata nak translate dia dalam bahasa Melayu,
Yang kita highlight tadi dia akan translate kan. Ini untuk amal hal lah. Dia boleh highlight. Tala apa ke, hijau, merah. Ini untuk amal hal lah. Kalau ada nak guna amal hal lah. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Kita pun dah lebih sebenarnya sesi kita habis pukul 11. Ini dah berlanjutan. Okey, ada soalan boleh bantu? Okey, kalau misalnya kata masa ni segan nak tanya ataupun masa ni rasa faham, tiba-tiba nanti tiba-tiba rasa macam blank ke apa, okey, boleh guna kita punya service chat. Oh, saya lupa nak tunjuk service chat tadi. Okey. Bila kita login, so dia ada function let's chat kat sini. Pelajar boleh je klik. Terus katalah lepas ni ada problem tengah-tengah tu, ada loss, perlukan bantuan kami. Okey, klik je kat let's chat. Klik je dekat sini. Terus boleh chat. Hai, tak perlu formal pun tak apa. So nanti jawab lah. Pembantuan so nanti kita punya team akan bantulah. Okay. Ataupun kalau segan juga dekat chat, boleh je tadi kita ada bagi get in touch ni kan. Boleh je WhatsApp atau email. Atau kalau nak email direct terus kepada staff atau kepada saya terus pun tak ada masalah. Pergi je dekat portal pusakaan tadi. Sekejap. Mana ya? Contact boleh je. Email kita punya ni boleh. Kita nak email direct staff pun tak ada masalah. Mana-mana. Nak direct dengan bos saya terus pun boleh. Tak ada masalah. Atau nak macam saya cakap tadi, kita provide one to one kan. Okay, kalau nak GP dengan saya one to one pun tak ada masalah. Just email je saya faridah_oum.edu.my. So nanti kita akan set time lah yang pelajar dan saya available. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Discovery service dia cover semua database. Kecuali Profess. Untuk okey dah. Okay, kalau yang untuk web page tak, dia pun boleh guna pun atau tablet tab.
Boleh. Sebab tu kita cakap student OEM tu betul lah. Dia boleh access 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tak ada tekankan. Okey, lupa nak beritahu masa awal-awal tadi. Bestnya tentang portal, tentang database OEM ni, kita tak limit. Okey, macam institusi lain, dia limit. Okey, untuk satu-satu masa mungkin hanya 10 orang, 3 orang je boleh akses satu-satu bahan. Tapi di OEM, kalau student kita nak akses 200 orang dalam satu masa artikel yang sama pun tak ada masalah. Dan kita guna single sign-on. Maknanya kalau perasan tadi, pelajar hanya masukkan username dengan password sekali je masa kat depan. Lepas tu tak perlu masukkan username dengan password lagi lah. Melainkan bila nak buat file untuk setiap database berkenaan lah, baru kena masuk. Itu pun mungkin macam kita nak buat almari dalam rak buku kat dalam kita punya bilik lah, macam tu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa. So saya harap pelajar boleh dapatlah sikit sebanyak macam mana nak akses portal perpustakaan, macam mana nak kenal e-books, electronic books dan artikel. Okay, kalau ada masalah boleh hubungi saya. Kalau ada kekurangan pun saya minta maaf. Kekurangan tu semua datang daripada saya. Okay. Apa lagi? So kalau tak ada apa-apa, terima kasih and good luck untuk ni. So tak ada masalah, boleh contact je, hubungi saya. Terima kasih. Terima kasih.